Kenapa kasut futsal ni wajib ada grip? Sebab kalau tak, game kita confirm hancur. Sebelum saya kongsikan dengan lebih lanjut, korang kena follow kita dulu gang. So gang, jom. First, court futsal ni dia licin. Kalau tak ada grip, kita berlari sikit je terus akan tergelincir. Yang kedua, nak buat kain, turn dan juga run, semua memerlukan cengkaman yang kuat. Tanpa grip ni, risiko untuk cedera akan lebih tinggi. Silap sikit je, ankle akan terus injured. Grip ni juga akan bantu kita untuk lebih confident bila kita dalam court. Nak shooting, nak dribble, mesti lagi yakin. Jadi kat sini saya nak kongsikan 3 kasut futsal daripada Autoset yang confirm dia punya grip kau-kau yang bantu korang untuk main futsal dan lebih yakin. Yang pertama, kita ada kasut Autoset Jogo Salah Lightning. Yang ni dengan bahagian sweat pada bahagian upper dia dan juga bahagian midsole dia yang mempunyai kumulus, mampu memberikan korang cushioning dan lebih mantap ketika berlari. Yang kedua pula, kita ada kasut Autoset Jogo Salah Radiant. Yang ni yang mana suka shooting tonjol, kasut ni memang untuk korang. Dan yang terakhir, kita ada kasut Autoset Catalyst Legend V6. Untuk player futsal yang sukakan kasut futsal yang ringan, ini adalah kasut untuk korang. Ditambah pula dengan dia punya outsole yang cukup grip, ini akan memberikan korang lebih confident ketika nak main futsal. Jadi kalau korang berminat untuk dapatkan kasut-kasut futsal ni, korang boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu atau membeli secara online.